ekonomi dan projek pembangunan di Bandar Zaitania semakin pesat membangun, mengakibatkan pembuangan sisa toksik berbahaya dan pencemaran udara secara berleluasa dan tidak terkawal. Dengan sikap tidak ambil peduli, sesetengah penduduk boleh memudaratkan kesihatan orang awam. Mari kita saksikan dalam episod yang bertajuk Pencemaran Toksik. Cantiknya lukisan saya. Boleh jual beribu-ribu ni. Janganlah. Malu lah. Riko ni mimpi apa agaknya tu? Tak guna kau Bimbo. Lebih besar je aku kau kerja kan? Okey apa? Ada pelangi-pelangi, ada Nikon, baru kena dengan jiwa kau. Banyaklah kau punya jiwa. Itu jiwa kau lah budak ketot. Apa? Kau panggil aku budak ketot? Alamak, lari! Aku kejar kau pula. Ya! Lukisan aku. Siaplah korang. Aduh, sakit lah. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Rasakan. Eli marah sampai keluar awan hitam lah. Banyaklah kau punya awan. Ini asap lah. Busuk je. Ini bau asap tercemar ni. Macam bau. Ini bau masakan hangit ni. Sah. Ini mesti kerja Sirex ni. Hai, apa khabar semua Robot Seta? Hey, Cik. Apa sebab bergebu ni? Saya rasa makmal kita sedang dilanda pencemaran udara. Tapi kami belum pasti dari mana puncanya. Saya dah scan seluruh markas kita ni dan rasanya dalam kepada masalah asap ini. Jadi, adakah? Hey geng, sorry lah. Kali ini resipi percubaan tak menjadilah. Kan betul aku cakap? Memang Sirex. Macam mana boleh jadi macam ni, Rex? Awak kan pandai memasak. Hari ni saya asyik teringatkan Ellie je. Hei, Itu yang tak jadi masakan saya tu. kalau macam ni awak masak, tundalah dating kita lepas ni. Semuanya angin di panah cinta. Aduh, mamak lagilah jawabnya hari ni. Selamat kembali, Merah. Bagus. Kamu dah kembali masuk kerja. Merah dah habis cuti. Baru best ada geng. Bolehlah kita teruskan rencana jahat kita seperti biasa. Oh, rindu tau. Apa ni? Tak payah nak over sangat lah. Nak peluk sikit? Dah buat dah. Apa sel bau longkang you ni? Tak mandi ke? Macam tak biasa pula. Memang kat kampung aku, semua tak mandi kot. Pengotor lah you ni. Ini pencemaran bau tau. Seberok-berok I mandi, okey? Sudahlah. Dah lah tak ada job yang masuk. Idea nak bersaksa baru pencetus huru hara pun tak ada. Relax lah, bos. Apa kata kali ni kita buat raksasa yang boleh menyebarkan bau-bau toksik macam bau saya yang tak mandi ni. Tak Bandar Zaitania. Tapi macam okey juga idea tu. Okey kak. Idea yang bernas. Ini kali aku pakai idea kau. Tapi Nak idea lagi ke bos? Saya tengah perform ni. Bos nak apa? Cakap je. kau pergi mandilah betul. Bau macam jamban. Bikin pencemaran bau je kat kapal aku ni. Okey bos. Anoi, terpaksalah tahan sementara nak buat raksasa ni. Masa untuk kita cipta raksasa.
akan menjadi milik aku. Serah! Weh, rem lagi, weh. Rem lagi. Banyak lagi tu. Rem je. Eleh, ada kentut je. Tengok aku pula. Macam perang kan. Weh, apa ni? Weh. Susah dapat. Hai, nak kenal dengan Abang Rempit ni boleh? Kau siapa ni? Siapa? Aku toksik. Main asap tak aja Kau motor pun tak ada. Action. Syuk, syuk. Jangan pandang sebelah mata. Tengok kehebatan aku pula. Semburan Jarabu! Hijau terus. Dahsyat juga bau aku. Woi, cepatlah buat kacau kat bandar setan ni. Aduh, bos ni. Kacau lain lah.